Ya, aku dah suruh buat kerja, aku dah remind banyak kali. Banyak-banyak alasan je dia bagi. Aku dah malas nak cakap pasal dia. Dia tu memang pemalas tau tak? Ya weh, tapi kan kau tahu tak masa sukan hari tu Astaghfirullahalazim. Dia main pakai seluar pendek. Ya betul ke ni? Ya, dah lah acah-acah pro main sepak takraw. Aku nampak dengan mataku sendiri. Teruk betul kan? Ya, aku nantaklah. Dia orang mengumpat ke ya? Ha? Korang mengumpat apa ni? Kau ni terkejut kita orang. Kau cakap apa mengumpat? Mana ada kita orang mengumpat? Kita orang cakap benda yang betul. Kan, Kita orang cakap benda yang betul kan? Benda yang aku dah nampak real life. Itulah. Kau ni tuduh pula. Ha, korang nak tahu tak? Mengumpat ataupun gibah adalah perbuatan yang mana kita membicarakan keburukan ataupun aib seseorang, sama ada akhlaknya, kepribadiannya atau fizikalnya, yang mana bila didengari oleh orangnya, dia tidak suka akan perkara itu sekalipun perkara itu adalah benar. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 12, Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari sangkaan supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang. Kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa, dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang, dan janganlah setengah kamu mengumpat setengah yang lain. Adakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Jika demikian keadaan mengumpat, maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Oleh itu, patuhilah larangan-larangan yang tersebut, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah penerima taubat lagi maha mengasihani. ha, korang rasa dosa gibah ni dosa besar ke dosa kecil? Sebenarnya dosa gibah adalah dosa besar, yang mana lagi besar dari dosa zina. Sebab kalau dosa zina, kita akan diampunkan sekiranya kita bertaubat kepada Allah. Tetapi dosa gibah ni kita tidak akan diampunkan selagi mana orang yang kita umpat itu tidak memaafkan kita. Korang tahu tak, ghibah tu bukannya berlaku dalam perbualan bersemuka, tetapi juga ia boleh berlaku dalam media sosial seperti WhatsApp, Instagram dan TikTok dan sebagainya. Wan, kesan ghibah ni apa? Oh, antara kesan ghibah ialah menghapuskan pahala amalan, meretakkan ukhuwah sesama manusia, menjadi sebab azab di akhirat, dan menjadi hati keras dan jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulannya, diam adalah lebih baik daripada bercakap buruk. Oleh itu, kita sebagai mahasiswa dan mahasiswi haruslah menjaga lisan dan perbuatan, kerana setiap perbuatan kita akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak.